yang Iris cakap pasal aku tadi, semua tu aku yang tak sendiri kat hati aku. Saja nak tengok kau punya gelabah biawak tu. Just kenapa lah? Okey, Kai. Bulat. Ready 3, 2, 1. On. Lee, kau biar betul. Kalau kantor yang jiran ramah ni, mau sebulan kita kena cuci bumbung dengan mi tau. Silap-silap kena bebel dengan nanti bakar jual 7 malam. Shut up. Relax lah Kai. Yang penting, kita boleh tahu siapa yang diam-diam orang lain kat sini. Baru syok nak membahan. Baru Rin. La 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 la. La 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 la. Korang! Buat apa tu? Wah! Iris? Bukan warna pink ke? Cute gila! Hah? Betul ke Mun? Tak elok tau menipu. Korang nampak tak aku bawa drone tadi? Makin speed kan? Standard lah. Ejen Neuro paling top dalam sejarah. Teknik masuk habuk? Hebat sangat tu je. Patutlah nampak macam orang mabuk tadi. Habis tu siapa? Namakah aku seorang je? Oh, Bulat. Ali, dah lah tu. Sebelum rahsia mata terbongkar semua, baik kau tutup sekarang. Oh, masalahnya Alisha, buta of vision. Alis dah dekat kat mood target spesifik ni. Ali, aku kira sampai 3. Kalau benda ni tak mampus. Oh, macam tu Okey Iris, aktifkan protokol balas dendam 01. Protokol apa benda tu? Prank gagal, Ali. Kau ingat aku tak tahu kau dengan Kai golek chip ni semalam kan? Aku dah hack sistem ni 10 minit lepas. Semua yang Iris cakap pasal aku tadi, semua tu aku yang type sendiri kat tablet aku. Saja nak tengok kau punya gelabah biawak tu sampai tahap mana. Jadi kau tak keras kat aku lah. Mungkin ya, mungkin tak. Tapi yang pasti, kau kena hadap ni dulu. Oh Alisha, sudi tak awak makan martabak dengan saya? Saya janji saya takkan buat hal lagi. Alisha, mana kau dapat video tu?